Assalamualaikum semua. Okey, hari ni resipi saya adalah macam mana nak buat waffle yang rangup ya. Ikuti hingga akhir. Okey, tepung gandum 1,5 cawan ya. 1,5 cawan tepung gandum. Ini 1,5 dah masuk ya. 1,5 tepung. Baking powder, baking soda setengah sudu teh. Masak 2/4 ya. 2 ni lah. 1/4 ni buat 2 kali ya. Gula 1 sudu makan ya. Garam setengah sudu teh ya. Dan vanila 1 sudu makan ya. Agak-agak lah. Okey, telur 1. Okey, dan air 1,5. Kita mix semua ya. Okey, sekarang kita dah mixer ya. So kita dah mixer semua, dah dapat adunan begini. Tepikan dulu, kita nak panaskan kita punya acuan waffle kita ya. Okey, ini kita punya adunan waffle tadi, kita dah masuk dalam jug macam ni. Dan ini kita punya acuan waffle, kita dah panaskan ya. Kejap lagi kita boleh masukkan waffle. Okey, sapu dulu dengan sedikit minyak ya. Kita bila dah panas, kita curah je kita punya aduan waffle tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak lah, jangan penuh sangat ya. Kemudian kita tutup. Senang je. Nanti dah tengok ini hijau, that means dia dah masak ya. Kita tengok dah hijau kan, kita buka lah macam ni. Okey. That means kita punya waffle dah masak. Kalau nak garing sikit, kita boleh buat lama sikit ya. Tapi saya okey lah ni, dah okey kan. Okey. Okey, sekarang waffle kita dah masak sepenuhnya. Bolehlah kita nak letak strawberry jam ke, peanut butter ke, macam-macam boleh buat ya. Saya nak letak strawberry jam. Okey, mari kita ambil satu strawberry, kita punya waffle letak sini. Kemudian kita nak letak strawberry jam di atas ya, macam ni. Letaklah, nak banyak-banyak ke, nak sikit-sikit ke. Sebab kita nak makan kan, kita pulang. Ambil lagi. Okey, dah siap dah kita punya waffle strawberry. So, terima kasih kepada menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.